Parti 1 April 2026. Majlis Lambaian Kasih Sanjungan Budi telah diadakan bagi meraihkan persaraan dua orang guru yang disayangi, iaitu Cikgu Nur Hayati dan Cikgu Noraini. Majlis dimulakan dengan perarakan masuk barisan pentadbir serta guru yang diraikan. Majlis diteruskan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Syukri. Bagi mereka berdua, selepas bersara nanti, kehidupan yang penuh gembira, ceria, sepanjang bergerak sebagai seorang guru. Majlis kini diteruskan dengan ucapan wakil pelajar. Majlis kini beralih kepada ucapan Tuan Pengetua Haji Nur Zamani. Pencarian anak-anak khususnya mengikut subjek. Majlis seterusnya ialah upacara pemakaian selempang kepada Cikgu Noraini dan Cikgu Nur Hayati. Sebagai tanda penghargaan, dipersembahkan tayangan montaj perjalanan perkhidmatan dua orang guru yang diraikan. Majlis kini mempersilakan Cikgu Nur Hayati dan Cikgu Noraini untuk memberi ucapan buat kali terakhir. Iaitu 1 April. Dan pada hari saya lahir itu pula ialah hari Rabu. So hari ini hari Rabu 1 April. Okey, memang berkaitan lah. Okey. Majlis berakhir dengan penyampaian hadiah kepada guru yang diraikan. Paluan gong tanda berakhirnya perkhidmatan Cikgu Noraini. 26 Mac merupakan tarikh punch card terakhir Cikgu Nur Hayati. Sekian sahaja laporan daripada kami. Saya Husna dari Idvet Studio melaporkan secara langsung. Bye-bye.